Pos Kuala Lumpur. Kami 3 beradik. Abang lah yang nombor 3 tu gaduh sangat nak ajak sebab dia dah second time dia nak pergi tempat yang sama. Okay, selepas kita turun pada nak cerita gambar lah, lepas pada kita turun pada Kuala Kangsar tu, lebih kurang kita kata 2 jam lagi kita nak mendaki di lereng-lereng gunung tu untuk sampai ke pos Kuala Lumpur ni. Okay, dah sampai dah lepas dengan jalan yang kurang baik 1 jam daripada simpang tu. Tengok jam dia tu. Okay, ini kita kata dalam ni dia banyak lah owner-owner yang kita nak duduk dalam rumah-rumah orang asli ni. Hampa tengok begitu estetik dia ya, tapi yang ni bukan yang kat Zorodok. Okey, masuk lagi ke dalam kampung tu ada dewan besar dan juga ada sekolah. Nampak sekolah tu tak besar mana pun. Dah sampai dah dengan air sungai. Boleh bayang betapa sejuknya air sungai dia. Air sungai ni mai daripada gunung ataupun bukit daripada Cameron dan juga bukit daripada Kelantan, Gua Musang katanya. Yang daripada Cameron tu sejuk sungguh. Beza sungguh. Dia tu kita dalam sungai yang sama tapi kesejukan tu berbeza. Memang tenang lah tapi nak dapat view ni. Okey, kita jumpa lagi dalam part 2. Okey.